Hai, bersama saya lagi Muhammad Syafiq Nazrin, pengacara anda di TV Perkasa. Hari ini saya akan membawa anda meneroka dunia komik tempatan yang penuh warna-warni secara eksklusif di PBAKL 2025. Hari ke-8 komik M berada di PBAKL 2025. Jom kita tengok komik mana yang terlaris yang ada berada di Reruai Komik M. Jom. Komik ialah bentuk seni visual yang menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan cerita. Ia boleh berbentuk humor, aksi, drama, sejarah, malah pendidikan. Melalui panel dan dialog, komik bukan sahaja menghibur tetapi membantu pembaca memahami emosi, tindakan dan konflik dalam bentuk yang ringkas tetapi berkesan. Tahukah anda, membaca komik sebenarnya membantu meningkatkan daya imajinasi, kemahiran berfikir secara kritis dan juga keupayaan membaca bagi pelajar. Adik, boleh tak adik kongsikan buku apa yang adik beli dengan kenapa adik minat dengan komik M? Saya beli buku Gaza, beli buku Misi, buku Ultra Khalif, semua tu sebab saya minat komik M sebab mereka menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa Melayu yang tinggi dan bahasa yang mudah difahami. Dan mereka dapat terangkan cerita-cerita tu dengan cara yang mudah. Semua orang boleh faham. So adik memang minat sangat dengan komik M? Minat sangat. Terima kasih adik. Hari ke-8 komik M berada di PBAKL 2025. Akak, boleh tak akak kongsikan macam mana sambutan pengunjung di komik M? Okey, baik. Untuk permulaan hari pertama PBKL agak sendu lah, pengunjung kat sini trafik memang sangat kurang. Dan kami rasa macam tak ada peluang lah waktu tu. Tapi hari ke-8 hari ini alhamdulillah kami nampak ada kenaikan trafik pada hari ini. Kemungkinan disebabkan oleh cuti sekolah juga. Bagaimana pula dengan tawaran yang ada dekat komik M? Okey, yang ni yang paling menarik saya nak cerita lah. Dekat komik M ni kami buat diskaun semua buku 15% off. Semua buku, tak kisahlah buku komik ke, novel ke, buku agama ke, semua buku 15% off. Dan ada serta-serta masa kami naikkan 20% off sebabkan happy hour. Dan macam-macam lagi board games yang kami ada dengan potongan diskaun yang sangat tinggi. Ramai pelukis komik bermula dengan hanya melukis di sekolah. Dengan usaha dan latihan, mereka berjaya menjadikan bakat mereka sebagai kerjaya. Abang, boleh tak abang kongsikan sedikit tentang komik yang abang telah tulis? Boleh. Jadi kat sini saya ada komik baru ni. Okey, so kat sini ada komik yang paling baru ada 2. So saya buat Aku Kau dan Miao Kopi Pau Pau dan juga Aku Kau dan Badminton Aura Juara. So untuk Aku Kau dan Miao Kopi Pau Pau ni cerita dia pasal sinambungan daripada cerita yang pernah saya buat Miautopia, dan sekarang ni ialah Miautopia Agroba. Jadi Agroba tu ialah satu penempatan baru. Jadi ini saya nak cuba expandkan lagi universe yang saya dah pernah buat lah. Lepas tu dia akan ikut dengan hero yang baru jugalah. Lepas tu maaf saya, tadi soalan tadi apa? Serba sedikit pasal cerita je. Cerita komik. Okey. Itu untuk Aku Kau Miao dan Kopi Pau Pau lah, Miautopia Agroba. Jadi yang next kat sini tak ada buku dia, tapi saya buat untuk Aku Kau dan Badminton Aura Juara. Kat situ cerita dia simple je. Saya nak cerita pasal budak nama Iman ni, dia nak jadi power main badminton macam bapak dia. Jadi kat sini betul. Jadi kat sini dia dia mengidolakan bapak dia tu sampai terbawa-bawa masuk dalam pertandingan badminton. Terima kasih bang. Sekian saja dari kami di Reruai Komik M di PBAKL 2025. Teruskan menyokong kami dengan subscribe, like and share. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Ingat, suara sekolah kita.